Tuan-tuan, bukan macam tu. Sebenarnya hari Jumaat yang sunat tu bukan sujud sejadah. Yang sunat tu baca surah sejadah. Tapi oleh kerana dalam bacaan surah sejadah tu ada yang kata ada ayat sajadah, maka sebab tu kita sujud. Sebab kalau kita kata yang sunat pada hari Jumaat tu sujud sejadah, banyak lagi surah lain yang ada ayat sejadah. Jadi sebab tu kita kena bagi tahu sungguh-sungguh. Sunnah baca surah sejadah pagi Jumaat. Rakaat pertama surah sejadah, rakaat kedua surah Insan. Tapi kat sekarang ni dia inovasi lagi. Dia pecah dua surah sejadah tau. Sebab dia kata panjang sangat. Tu tak menepati sunnah. Tak menepati sunnah. Tapi taklah bid'ah. Taklah bid'ah. Ibn Qayyim kritik lah. Dia kata bukan sujud sejadah tu yang dituntut. Surah sejadah tu kerana pagi Jumaat ni kan hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Surah sejadah ada cerita tentang hari kiamat. Maka orang beringatlah pada pagi tu. Hari ni nanti, satu hari nanti akan berlaku kiamat. Lepas tu baca pula surah Insan, penciptaan insan. Sedar diri bagi Jumaat. Tapi Imam Malik dia bagi cadangan. Dia kata jangan dilazimi setiap masa. Ditinggalkanlah sekali-sekala supaya orang tahu ia bukan satu kewajipan, ia hanya sunnah. So imam sekali-sekala tinggal surah sejadah. Tapi kadang-kadang makmum ni samsing juga. Imam baca surah, pagi Jumaat baca surah lain. Subhanallah. Tak perlu subhanallah lah Syekh. Sebab benda tu sunnah. Tinggalkan sekali-sekala pun tak apa, supaya orang tahu ia bukan satu kewajipan.